tanah, dia keluarkan air daripada tanah. Cuma masalah air boring ni adalah dia bercampur dengan tanah lah. Kan dia bercampur dengan tanah, rasa dia, saya dah pernah rasa, saya tahu. Right, last kali berkenaan dengan kemelut di Muara Kasih. Kemelut yang melanda sekarang ini di dalam parti PAS, terutama pertemuan di antara golongan ulama dan golongan profesional. Saya pernah katakan benda ini dahulu, saya pernah cakap tentang perkara ini sebelum ini. Dan pemilihan PAS tahun ini banyak parti membuat pemilihan. PKR buat pemilihan, DAP buat pemilihan. Sekarang ini hujung tahun ini PAS akan membuat pemilihan pada September ini. Dan pemilihan PAS ni tidak sikit atau tidak kurang dia punya drama dia. Dan seperti mana kita ketahui, Samsuri adalah naib presiden PAS. Presidennya adalah Hadi Awang. Timbalan presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. So sekarang ini timbul bila ada kain rentang yang ditulis untuk memohon supaya mendesak Samsuri letak jawatan. Pemilihan PAS, poster desak Samsuri letak jawatan isyarat pertembungan makin memuncak. Penganalisa tidak menolak kemungkinan poster mendesak Ahmad Samsuri meletak jawatan Menteri Besar Terengganu ada kaitan dengan pemilihan PAS. Azman Awang berkata, daripada Muslim Melayu berkata, kewujudan poster itu atau banner tersebut isyarat pertemuan antara kem dalam parti itu telah pun bermula dan semakin memuncak. Menurutnya, mutakhir ini timbul beberapa isu menandakan ketidakpuashatian terhadap kepimpinan Samsuri meskipun beliau sudah hampir 7 tahun memimpin kerajaan Terengganu iaitu sejak Mei 2018. Antara perkara yang dibangkitkan termasuk kunjungan ke luar negara, isu berkaitan tanah kerajaan negeri dan prestasi ekonomi Terengganu berbanding gaji Menteri Besar. Apatah lagi pemberian dana 500 pun atas ihsan kerajaan perpaduan, kata Awang Azman. Kemunculan poster terhadap Samsuri itu yang tular di media sosial mengundang pertanyaan warganet sama ada PAS Terengganu berdepan pergolakan dalaman. Ini adalah banner tersebut. Ini adalah banner tersebut yang saya nyatakan tadi. Ini woi walaun tu kan bakal PM Mung tular kain rentang desak Samsuri letak jawatan MB kan. So ada yang kata bahawa kain rentang desak Samsuri letak jawatan jelas dibuat pihak luar DHPP. DHPP Terengganu menegaskan pihak yang menaikkan kain rentang menentang Menteri Besar bukan daripada ahli parti. Kata DHPP Terengganu, Balachandran Gopal berkata pemimpin ahli PAS tidak akan menggunakan taktik kotor seumpama itu. Lebih penting, PAS sebagai sebuah gerakan Islam sentiasa berpaksi Al-Quran dan Sunnah. Ahli dan pemimpin PAS tidak akan terlibat dalam taktik kotor sebegini kerana perjuangan kami adalah berasaskan prinsip keadilan dan kebenaran. Justru jelas bahawa perbuatan sebegini datang daripada pihak luar yang cuba menimbulkan persepsi buruk, dia kata. Ini saya nak bagi tahu kepada ni lah DPP, DHPP ni kan, Dewan Penyokong bukan Melayu, bukan Islam PAS ni lah kan. Islam adalah agama yang syumul, agama yang sempurna bagi kami lah, kepercayaan kami. Islam adalah agama yang baik, tetapi penganutnya belum tentu. Okay? Agama ni satu lain, penganut dia satu benda yang lain. So kalau sekiranya kain rentang itu berlaku, saya kata dia tidak mustahil dilakukan oleh orang di dalam PAS sendiri. Yang pertama, Terengganu ni 32-0 tuan-tuan. 32-0. Saya katakan bahawa sebenarnya ada calon yang lebih layak untuk jadi Menteri Besar Terengganu, bukan kerana layak daripada segi akademik, tetapi daripada segi senioriti. Bila Samsuri dilantik jadi Menteri Besar Terengganu, kemudian diangkat di peringkat parlimen bertanding di Kemaman, dia menjadi satu pertikaian besar sebenarnya kepada pimpinan di dalam PAS itu sendiri. Di mana pimpinan di dalam PAS merasakan bahawa ada di kalangan ulama merasakan bahawa Samsuri ini tidak cukup senior untuk nak menjadi tiba-tiba menjadi Menteri Besar. Cuma bezanya dia ada hubungan baik dengan Hadi Awang. Di situ yang menyebabkan dia diangkat menjadi Menteri Besar sekaligus diangkat sebagai ahli parlimen. Ketiadaan Hadi suatu hari nanti, macam saya kata, sama ada beliau meletak jawatan, ia tak jadi lagi presiden, mungkin juga meninggal dunia kita katakan, akan menimbulkan atau menyebabkan satu gap yang sangat besar ataupun satu pertikaian, pergaduhan yang sangat besar di dalam PAS. Terutama pertembungan di antara golongan profesional dan juga golongan agamawan, golongan sokol ulama ni.
Sekarang ni 4 negeri PAS, 3 dipegang oleh bukan ustaz, bukan ulama. Terengganu, Kedah, Perlis, ketiga-tiganya bukan yang beraliran agama. Cuma Kelantan saja yang beraliran agama. Even itu pun saya rasa timbalannya bukan aliran agama. Jadi pertikaian ini menyebabkan dia terdapat satu konflik tau di dalam PAS. Dia kata PAS kata kita memperjuangkan kepimpinan ulama. Ulama mesti menjadi pemimpin, barulah parti dan negara itu jadi baik. Itu naratif mereka. Tetapi dalam praktik kita seolah-olah tak memberi kepercayaan kepada ulama. Kita seolah-olah tak percaya kepada ulama. Kita seolah-olah melihat bahawa ulama ni tak mampu mentadbir. Macam mana kita nak mengatakan ulama itu mampu mentadbir kalau kita tak bagi peluang mereka menjadi menteri besar? Apakah di Kedah tak ada ulama? Apakah di Penang di Terengganu tak ada ulama? Apakah di Perlis tak ada ulama sehingga kita nak letak orang bukan ulama yang nak jadi menteri besar? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh golongan yang mana tak nak Samsuri ini. Dan cita-cita Samsuri mudah je tuan-tuan. Dia akan bakal menjadi Presiden PAS selepas Tuan Guru Haji Hadi. Itu cita-cita dia. Dan cita-cita ini jelas dilihat oleh golongan-golongan ulama. Dan Samsuri tahu dia nak naik, even nak naik timbalan presiden pun payah. Apatah lagi nak jadi presiden. Dia setakat naik boleh lah. Nak jadi timbalan presiden pun payah. Kan? So dia kena cari cara, dia dah jadi menteri besar sekarang. Dia kena cari cara bagaimana dia nak bulldoze sampai dia jadi presiden dan akhirnya dia boleh dictate semua orang. Dan dia boleh padamkan, dia boleh tutup mulut-mulut mereka yang apa orang kata so-called kurang ajar ni. Dan salah seorang yang tak suka kepada Samsuri, saya boleh katakan salah seorangnya adalah orang yang dekat dengan Haji Hadi sendiri. Orang yang dekat dengan Haji saya sendiri, ya betul, dia tak suka kepada Samsuri ni. Dan mereka duk melobi supaya Samsuri ini dijatuhkan. Bercerita tentang Kelantan tuan-tuan. Kerajaan Kelantan beri jaminan bekalan air mencukupi ketika Aidilfitri. Kerajaan Kelantan akan beri jaminan bekalan air mencukupi sempena sambutan Aidilfitri. Timbalan Menteri Besar Dr. Muhammad Fazli Shahsan berkata kerajaan tergigi telah melakukan persiapan termasuk mengambil langkah mengatasi sebarang kemungkinan gangguan bekalan air. Oleh itu sebagaimana tahun lepas kita telah membuat persiapan tambahan memastikan kelancaran bekalan. Ini termasuk menambah bilangan lori tangki untuk penghantaran air. Di Kelantan ni tuan-tuan, kalau hari raya ramai sangat orang balik. Bila ramai sangat orang balik, isu dia adalah apa dia? Air tak cukup. Bila air tak cukup, hari raya nak sambut macam mana? Kan? Air ni bukan kata tak ada. Dia orang ni buat boring. Boring ni dia tebuk, dia tebuk lah, kira tebuk buat macam perigi lah di dalam tanah. Dia keluarkan air daripada tanah. Cuma masalah air boring ni adalah dia bercampur dengan tanah lah. Kan dia bercampur dengan tanah. Rasa dia, saya dah pernah rasa, saya tahu. Saya pernah rasa, saya tahu. Kan? So itulah air boring tuan-tuan. Tapi whatever it is, itu pilihan rakyat Kelantan lah. Rakyat Kelantan yang nak macam tu. Saya kata untuk semua orang lah, politik ni adalah pentadbiran mengurus manusia dan mengurus negara atau negeri. Dia bukan masalah pemimpin tu ulama ke, ustaz ke, haji ke, kiai ke. Tak. Itu tidak akan menjamin negeri atau negara itu akan jadi lebih baik. Tak. Never. Bagi saya, yang paling penting adalah kemampuan dia mentadbir, kreativiti dia mentadbir, kreativiti dia mencari jalan bagaimana memajukan dan juga melancarkan perjalanan di dalam negeri dia. Itu saja.